Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita dalam jalan-jalan pasar. Untuk episod pasar kali ni kami datang jauh sikit. Kita berada di Tamu Kota Belud, Sabah. Pasar tamu paling besar di sini. Mari kita masuk tengok ada apa. Assalamualaikum. Pais ubi kayu. Ya, ada. Oh, Ini ubi kayu, itu jagung. ini jagung Itu jagung. Kuih ya, kuih. Ya. Kuih Kuih. Oh. Apa tu? Lepat. Lepat. Nah, sini pagi pais. Dan lepas jagung. Nah, itu dia. Ini sambal. Sambal? Sambal lada. Sambal lada. Itu dia. Kalau kita tak tanya, kita tak tahu. Nah, baik, terima kasih banyak. Wih, banyaknya orang jual ni kena. Dia sampai besok pagi Nak balik pecah. Balik. Nyamuk sini. Balik banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Kan. Tak apa, kita tengok apa yang menarik ada kita boleh beli. Weh, nampak macam sedap je makanan kat sini. Dia tujuan kami kat sini, kami nak cari ikan liking. Kita akan cari tengok dekat weh, besar tempat ni. Jenuh berjalan. Kita nak cari yang kuih yang rare-rare macam tadi tu. Kan. Kek batik pun ada juga. Atai buntal. Atai buntal ya? Kuih apa ni atai buntal ni? Kuih apa ni? Ati buntal. Dia apa? Keladi ya? Beras original di Oh, tepungnya. dia ambil tepung beras lah ni. Macam dimasak macam dodol lah, tapi ini beras biasa. Kalau dodol pulut kan. Nah, dimasak begitu juga lamanya. Oh, itu nampak tu. Bukan pakai warna itu, santannya sekian gitu. Ya betul, dia beras original campur dengan santan sikit. Ya, Nampak tu. pasiti santan semuanya. Banyak jugalah kan. Itu dia. Kuih atai buntal. Atai buntal dah macam hati-hati Okey. Dia seronok jalan kat sini sebenarnya. Ya, ini. Dan antara yang jadi viral juga dekat sini ada ni, kuih UFO. Betul Wih, adik kita je buat. Ni panggil apa ni? Pinjaram. Pinjaram. Orang panggil kuih UFO Tidak. Tak ada, tidak. Kuih UFO. Ni kira macam mana ni? Ini apa? Ini pandan. Iya, pandan. Yang ini gula melaka. Gula Melaka. Kira macam mana ni? 5 biji RM2. 5 biji RM2. Boleh kita nak cuba. Campur boleh? Boleh. Oh, macam tu dah masak? Iya, Semenanjung ni kita panggil cucung Jawa kan? Cucu Jawa. Saya buat, saya panggil cucu UFO. Sebab dia macam bentuk UFO. Iyalah. Yang ini 3 ni 2. Kita cuba beli cucu Jawa. Sebab bukan saya tak nak beli yang unik-unik itu. Kejap lagi balik kita tengok. Kita nak jalan jauh lagi ni. Baru masuk dah kita dah jumpa yang rare-rare dah. Ada laktut. Oi. Kira macam mana ni? Satu berapa? RM5. Satu RM5 je. Weh, nak makan? Saudara nak makan? RM5 tu. Yang ni? Aiskrim Malaysia. Ni apa ni? Durian? Ubi. Makan dengan ni kan? Ni. Dia ambil ni makan dengan tu. Kita makan yang ni lah. Boleh. Yang mana-mana pun tak apa. Mana je? Mana-mana je. Ambil inilah. Senang ambil, betul. Sebelum makan ni kita cuci dulu. Sebelum makan kena cuci dulu. Sebab? Sebab dia ada macam garam-garam. Air laut. Air laut. Cuci pakai sabun ke macam mana? Letak sabun? Cuci je, itu biasa. Oh, tak payah letak sabun? Tak payah. Oh, tak payah letak sabun. Cuci selalu kena letak sabun kan. Berapa tadi? Mana bos? RM5. RM5. RM5 je kalau macam ni dekat Semenanjung. RM15 kau tahu. Ramainya meniaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Mana bos? Bos balik. Sebab apa dia cakap nyamuk banyak?
Bergaduh tu. Cari RM5. Okey, terima kasih. Okey. Dia meriah seawal orang kata petang, tapi kami nak datang malam juga ni. Saya nak cari yang rare-rare lagi lah kita nak tengok. Sebab apa? Tapai manis. Biasa tapai kita pernah jumpa tapai. Ni ada juga aneka kuih-kuih kat sini. Baik, misi kita nak cari ikan liking. Kita nak tengok upoi ikan liking. Sebab kita dalam jelajah SCXI kita ada buat satu apa ni, orang kata dalam episod tu ada kita tunjuk ikan liking kan. Sebab ikan liking ni antara yang famous di Kota Belud lah. Tapi tak apa, dalam sambil-sambil kita duduk jalan ni, kita tengok apa yang menarik ada kita beli. Bakso. Macam sedap macam cudang lah tu. Oi, sampai sini cari cudang kan. Relax lah. Baik, tamu Kota Belud ni sebenarnya dia mengumpulkan penjajah dari luar juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kak? Bagus, baik. Dari mana ni? Akak dari mana kak? Dari teman Telepukri ya. Wih. Dari sini ke sana berapa lama kak? Hah? Dari sini ke sana berapa lama? Berapa lama? Dengar cerita akak dari jauh juga kan? 25 minit. Dan kalau tiada jam, Oh. 30. 30 minit lah. Oh. Ini tak apa kak? Tak telur? Tak telur. Tak telur. Kira macam mana kak? RM2. Satu RM2. Saya Oh, saya nak dua kak sebab macam banyak kak jual tak ni mesti sedap ni. Makan ni atas sedap. Ya. Buat sendiri semua kak? Buat sendiri. Alhamdulillah. Kan belajar. Pandai kak buat kuih. Buat roti semua ni. Ui, kek pisang Ni buat sini juga? Pisang ya, semua ni buat sendiri. Masya Allah. Baik-baik. Ada kau? Cinnamon roll Cinnamon roll. Cinnamon. Bukan. Bukan kayu manis. Oh. Yang dalam ni apa? Kacang hitam. Kacang hitam. Kacang hitam. Oh, okey. Faham. Ini coklat. Okey. Assalamualaikum. Ikan apa ni kak? Ikan puyan. Oh, Tidak tahu kan? saya tahu. Sama dengan ikan kayu. Tak sama. Dia ada dua jenis. Dia ada tiga. Tiga jenis. Ikan kuning, ikan tuna, Betul? ikan kayu dengan ikan puyan. Dia tak sama lah. Dia ikan kayu pun bukan, ikan tuna pun bukan. Dia lembut lagi lah daripada ikan kayu. Tidak, dia lembut daripada ikan kayu lah. Betul. Ya. Itu. Tapi yang lagi lembut ikan lengkunis lah, ikan tuna. Ikan tuna lah. Tu beza dia tu. Oh, makan dengan nasi sedap lah ni. Ya. Apa pula? Baik-baik, terima kasih Tuan. Okey. Kalau nak cari di Facebook, cari saya ikan bakar bunuh diri. Ikan bakar? Bunuh diri. Apa saja ikan bakar bunuh diri? Sebab sudahlah begini kan, dia bunuh diri lah. Lalu dengan Facebook dia ikan bunuh diri. Okey. Ikan bakar bunuh. Nanti saya cari. Saya tag apa nanti. Aduh. Macam Okey, ni kita dah masuk bahagian sayur dia. Dengan cerita sayur dekat sini memang macam-macam jenis. Itu dia macam-macam jenis sayur kita boleh jumpa kat sini. Dan ada juga apa ni yang jual bawang-bawang, buah-buahan. Kan? Dik mana? Oh, dik sana tu. Ui, ni apa ni? Ni apa ni? Tupai laut. Letak dalam aquarium ke makan? Makan. Makan Makan. Macam cantik-cantik macam ni makan. Ya. Saya ingat letak dalam aquarium. Makan macam gitu terus. Rebus dulu. Oh, rebus dulu sebab dia lihat sikit, keras sikit kan. Ayo. Ni kalau sebakul macam ni berapa ni? RM5 saja. Baik, terima kasih. Rumpai laut bukan korel. Saya ingat tadi nak kena letak dalam aquarium dah. Kita dah nak jumpa dengan apa ni? Dengan ikan yang kita cari, ikan liking, okey. Dia menarik, dia ada belacan ni, belacan kan? Belacan, nampak belacan dia buat belacan steak. Belacan steak. Nak pakai boleh ambil sikit-sikit. Dah macam coki-coki dah.
Balik. Kalau beli balik, make sure letak simpan tempat betul-betul. Kalau tak lagi, anak-anak ingat coki-coki. Bukan. Macam Nah, ni dia ikan liking. Ikan liking nampak dia ada yang biasa, ada yang sambal juga. Nah. Nampak tu. Nampak yang kat depan tu lagi banyak. Macam-macam ada 10, 3 ringgit. 3 keping 10 ringgit ada. 7 ringgit sekeping pun ada. 10 ringgit sekeping ada. 12 ringgit sekeping ada. 20 ringgit sekeping ada. Itu dia macam-macam jenis ikan liking. Oh, macam mana masak dia ni? Dia goreng. Balik goreng. Seko tu terus. Dia potong-potong. Potong sikit-sikit lah. Sikit-sikit lepas tu goreng. Oh, Nasi goreng boleh, sayur boleh. sayur goreng pun boleh. Ui, sedapnya. Macam ni masak lemak. Potong-potong. Alamak. Kan masak lemak kan, sedap kan. Rasa dia tu, rasa dia tu. Letak pucuk paku sikit. Ah, Hai. Sabar. Besar tu. Ikan liking nampak. Dia antara orang kata ikan yang famous dekat sini. Banyak juga, ramai orang jual kat sana pun ada. Kan? Depan tu pun ada. Kan? Ramai orang jual. Mana kita ke mana? Ni pun ada lagi ni. Ikan liking ni. Dia kalau di Sarawak dia ikan terubuk masin, tapi di Kota Belud ikan liking. Itu dia. Ni ikan apa ni, Kak? Parang. Bukan. Ikan timah. Ikan timah. Oh. Pertiulan tu belakang dia macam timah. Yalah, cantik. Macam besi. Macam beti. Besi. Langking baik tu. Okey, baik. Kita jalan lagi. Kita nak usah suasana di pasar ataupun tamu Kota Belud ni. Baik. Pasar nampak. Okey, jom. Kita jalan lagi, kita tengok. Nampak. Style weh. Dia jual sayur kat sini style weh. Buah pinang pun dia jual. kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikan apa ni? Tilapia jeruk. Talapia jeruk. Oh. Payang. Bani. Jeruk buah? Payang. Buah kepayang. Tak mabuk Mabuk dia mabuk kami inilah orang Senang cuma beli ni. Tak ada, saya tahu. Saja tanya. Ya. Oh, itu dia. Goreng lagi ni. Tinggal goreng dia. Ya, balik goreng mesti sedap. Nasi panas-panas. Nah. Telinga. Begini. Dia gladi dia buat pelapik. itulah dia masih lagi rare. Dia lapik daun keladi je. Tapi yang best itu dia tak tanda harga terus. Ni RM2 tak payah tanya. Dah tahu dah. Kan? Ni pun ada juga ni ikan jeruk. Kalau ni ikan apa? Talapianya ni? Ikan belana. Betul ikan belana. Ikan laut, ikan sungai kan. Itu dia. Baik, hati-hati. Tepi jap buah pinang tak ke? Ada pembalik ya. Itu dekat jalan tu kita tak dapat pembalik kan. Habis dah pembalik dia kan. Macam baik ya pembalik ni. Assalamualaikum. Ni apa ni kakak? Rumpai. Oh ni siap ni boleh makan terus? Ya, boleh. Oh ni dah direbus. Oh kalau tadi kita tengok tak rebusnya ni dah direbus ni. Boleh makan terus. Boleh buka tengok kakak? Boleh. Bukan dia. Wah. Dia betul dia dah rebus dah. Tadi tu dia macam gitu yang tepi sana tu. Bagus lah. Lepas tu makan dengan yang ni kan? Bagus. Dia dah sediakan satu set dah. Kita jalan-jalan dulu. Kita nak tengok lagi orang kata suasana di tamu Kota Belud. Antara tamu yang terbesar juga dekat sini. Macam-macam jenis jualan ada dekat sini. Apa tu? Dah boleh? RM5 je. Ikan bilis mata biru. Ni lah ikan bilis mata biru. Kawan saya cari mata merah. Tak cukup tidur. Ikan bilis mata biru. Yang mata merah tuannya sebab tak cukup tidur.
Betul tak? Betul. Ya, yang mata merah tuannya. Itu dia. RM5 saya kita support lah produk lokal. Beli, ambil 2. Saya nak 2 boleh? Baru lagi Biru ah. Ya, masa biru. Mata biru, ikan bilis. Mata merah tuannya. Gurau. Ni ikan ayam, bukan? Ikan belais. Ikan belawis. Betul lah tu. Terima kasih ya. Wih, ikan ni buat semua ikan masin. Kalau ada bilisnya, kenapa tak ada putihnya? Apa dia? Ada ikan bilisnya kan? Aha. Mana ada putihnya? Kena ada apa cilinya? Ya, cilinya. Oh. Ini jalan-jalan cari makan kan? Jalan-jalan cari makan. Baik. Oh, abang kita jual nasi ya bang Oh, banyaknya lauk abang. Ya. Ada berapa jenis lauk ni? 23. 23 jenis lauk. Masak sendiri semua. Alhamdulillah. Selalu kalau sini, ini apa ni bang? Ini rebung. Rebung. Ya. Ni? Hati ayam. Hati ayam. Macam sedap je hati ayam ni. Sedap. Aduh. Banyak. Tak apa bang, jangan buka semua bang. Kita tengok dulu bang. Itu apa tu? Ini ikan lampak. Dia ikan kayu pun bukan, ikan tuna pun bukan. Kawan dia. Ya. Ya, apa tu? Masak sendiri ya bang Oh, masak di sini kan masak di mana? Masak di rumah. Di rumah. Datang menjaga di sinilah. Abang sudah menjaga dah menjaga sini sudah lama bang. Lama juga. Ini tahunnya keberapa bang? 3 tahun. Oh, lama bang. Baik bang, selamat berniaga bang Ikan Apa? Ni abang ni nak nasi ya. Boleh beli abang, beli bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dari Penang. Oh, tahu dari Penang Abang orang sini abang Ya. Selalu datang tamu. Apa yang best kat sini makan? Best makan? Macam-macam ada. Macam-macam ada Ya. Macam-macam ada. Nanti kita cari yang macam-macam. ada. Semua buka selera. Semua buka sila. Sila. Wow. Tengok tu. Ada jual jagung. Satu topok RM10. Sini banyak yang jual-jual sayur juga. Best lah. Tengok dia punya suasana dekat sini. Mak ubi manis baru RM10. Ni ubi manis ni. Ini macam ni berapa ringgit kakak? RM3 saja satu. Ni hampir 1 kilo lah. Lebih 1 kilo. Murah. Kalau kat Cameron Highland gedabush. Tapi banyak sayur lah kat sini. Seronok lah tengok. Kalau kat sini ada ubi, ada jagung-jagungnya juga. Kejap. Apa ni? Labu. Ini daun apa ni? Selasih. Kemangi. Buat sayur lemak. Oh, letak santan dengan garam saja. Yalah. Ikan bilis sikit. Ikan masin sikit lah. Ya. Oh, dia siap dah nampak tu. Style lah. Kan? Kita tumbuk cili tu sikit. Letak ikan masin sikit. Yang ikan liking tadi tu. Dah siap dah sayur lemak. Wow. Bagus lah. Kalau yang ni apa dia ni? Itu daun bawang ni dan bawang putih. Oh, yang ni. Ha. Ni tanam sendiri ke apa ni? Alah. Itu yang tanam tu kami pajak saja. Kami ambil sama dia orang. Daun bawang kucai. Yelah dia Ini bilang bawang ganda. bawang ganda tapi dia macam dia halus-halus macam kucai kan tapi dia ada bawang dia. Kalau masak sama ikan masin sedap tu. Sama sekali ikan masin. Cuma tak. sama ikan masin. Wih. Itulah kita kena explore lebih lagi pasal makanan. Maksudnya dekat di Sabah ni cara masak dia pun ada sama juga dengan di Semenanjung tapi bahan dia tu lain macam sikit. 2 minit. Ni waktu malam. Kalau dapat waktu siang lagi best. Ada orang jual pisang, beli pisang sikit lah.
Lama tak makan buah kan. Okey, sebab apa dia dibawa belayar? Sebab apa dia dibawa belayar? Kita tahu. Dia ada cerita dia. Orang zaman-zaman dulu dia belayar bawa pisang mas, sebab pisang mas ni dia masak satu. Hari ni dia, betul. Dia tidak kasih masakan. Dia tak masak semua. Hari ni dia makan satu, besok dia makan satu. Sebab tu dia bawa belayar. Masak semua sudah tu. Ini letak ubat. Betul tak? Kabat. Tak ada juga. Dia masak macam yalah, tapi dia boleh makan hari ni boleh makan satu, tapi dia tak masak semua banyak sekali macam kan pisang kan sekarang semua lembek terus kan. Dulu dia satu. Dulu punya Betul. kasih gantung. Satu. Kasihan. Ada cerita dia. Pisang satu tandan. Okey, dah tahu dah cerita dia kan? Terima kasih. Sama-sama. Wah, belah sini ada juga jual kelapa tu Yang ni apa dia ni ya? Bawing. Daun apa ni? Oh, daun bawing. Yang ni? Cendawan. Kulat batang. Itu dia dah dicarikan dah. Nampak dah. Tu buah apa tu? Buah apa tu? Kamanci. Masak macam mana tu? Buat sayur. Masak lemak Ya, macam terang. Oh, macam buat terap juga. Macam-macam. Dia itulah orang kata, makin kita berjalan, makin kita berjumpa lagi macam-macam bahan masakan. Memang next time saya datang, saya nak sewa satu rumah kat sini. Kita nak guna bahan-bahan tempatan macam ni untuk masakan sebenarnya. Itu yang best tu. Tadi saya ada tengok buah cepu juga. Saya tak tahu orang sini panggil buah cepu buah apa. Habis dah halia dia. RM5 je weh halia macam tu. Ya Allah, hamil tengok ni. Ni, murah ni. Nampak ni halia kampung. Ya. RM3. Yang macam tu satu ikat RM5. Yang ni RM3. Murahnya. Takkan kita nak beli sayur bawa balik sana kan? Pok tu tanam sendiri ni. Tanam sendiri Dia di bukit ke macam mana? Bukit lah kan? Halia dia kena bukit. Kalau tak nanti dia kena air, dia rosak halia tu. Baik, jalan. Macam-macam ni. Masya Allah. Apa benda ni? Apa ni? Panjang betul. Ni labu air kan? Labu air. Tak tahu apa dia. tak tahu Dia sama je yang tu dengan yang tu. Dia besar kan? Ni apa ni? Labu air. Ya. Labu air. Betul lah labu air. Lampau. Melampau sebab apa? Ya. Besar sangat. Melampau. Bolehlah makan lama sikit. 1 kilo 13. Dia banyakkan kat sini macam hasil tani yang dia orang tanam sendiri tau. Weh, gambar mata serius. Betul lah kakak yang dalam TikTok tu cakap gambar mata lah. Ada pucuk midin juga ni. Paku apa ni? Pucuk paku merah. Itu dia. Ini dia jagung. Tengok jagung ni. Weh, tunjuk. Kat Semenanjung mana ada jual jagung macam ni. Nampak ni. Dia siap kupas dah tu. Itu dia cantik. Kat Cameron Highland pun tak jual macam ni. Ni kira macam mana ni kak? RM10. Balik rebus terus. Manis tak? Manis. Nampak tu. Balik rebus je. Wah, cili pun jual satu beg ni. Ni satu beg berapa kak? Satu beg berapa? 41 kilo. Akak tanam semua ni? Tanam sendiri? Pajak juga?
Baik Kak, terima kasih Kak. Besar weh. Pasar tamu ni jual sayur saja kita dah pusing. Dah panjang mana dah. Dia ada lagi belah sana juga. Tapi kita nak jalan-jalan sikit lagi. Lepas tu kita nak pergi cari makan. Assalamualaikum. Kuih apa ni? Kuih rangin. Rangin. Dia kalau ada lacuan dia tu dia, kalau di Semenanjung dia dangai kan. Sama je kan. Ni kuih rangin Ada juga kuih karas Buat sendiri ke ni? Ya. Wih besarnya karas dia tu. Wih ni karas ni serius nak. Sebab apa dia halus? Dia halus lubang tempurung Pakai apa? Dia punya tempurung. Di lubang halus ni. Yang ni dia lubang dia sama juga. Ya, sama. Sama juga. Kuih Belilah banyak. lipat petak itulah ni karas. Karas ni rotok saya buat dulu tau ni. Tapi kita buat separuh kecil sikit. Oh ya. Tepung beras Beras dengan air gula. Kuih-kuih lama ada di sini rupanya. Okey, kalau yang ni kuih apa ni? Itu panggil sini itu lada-lada. Kuih lada-lada. Kuih lada-lada. Baik. Kita nak try sikit lah kuih-kuih yang ada dekat sini. Macam tadi ni. Kita ambil sikit. RM2 je kuih siput dia. Allah. Kuih siput pun buat sendiri ke ni? Semua buat sendiri Ya. Rajinnya kakak. Kan? Rajin betul. Tapi saya nak ambil yang kuih yang macam gini terus. Ambil kari pap sikit. Garam ada. Panas lagi. Ada panas-panas. Oh, dia buat kat situ. Sudah beli. Baik, tamu ni dia punya besar tu bukan saya daripada makanan apa sayur-sayuran, ikan-ikan semua, bandar kasut, baju semua dah jual. Ui, besar weh. Kami dah jalan dah belah sana. Lepas tu tepi sana ada yang tak buka lagi. Nampak ni kasut. Cantik-cantik kasut dah tu.